Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Farah Ain binti Zulkarnain. Nombor matriks S700020 dan nombor anggota T118129. Saya akan menyampaikan tugasan 2 sispa saya, iaitu slide pembentangan bertajuk Cardiopulmonary Resuscitation ataupun CPR. Objektif pembelajaran pada pembentangan kali ini terbahagi kepada 4. Yang pertama ialah menjelaskan maksud dan tujuan CPR. Yang kedua adalah mengenal pasti situasi-situasi yang memerlukan CPR. Yang ketiga adalah menyatakan langkah-langkah CPR dengan betul. Dan yang keempat ialah menunjukkan kepentingan CPR dalam menyelamatkan nyawa. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan apakah itu CPR dan hal lain yang berkaitan dengan tajuk saya. Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR ialah satu bantuan awal kecemasan yang digunakan apabila berlakunya henti jantung atau kegagalan pernafasan. Yang kedua adalah CPR dilakukan ke atas mangsa yang tidak sedarkan diri, tidak bernafas atau mengalami pernafasan yang tidak normal. Yang ketiga, prosedur CPR melibatkan tekanan dada dan bantuan pernafasan dalam 5 getaran. Tujuan utama CPR adalah untuk mengekalkan peredaran darah dan bekalan oksigen ke otak serta organ-organ lain yang penting dari jantung. CPR dilaksanakan sebagai tindakan awal sementara menunggu bantuan perubatan profesional. Kemahiran CPR amat penting kepada anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bagi meningkatkan peluang kelangsungan hidup mangsa. Seterusnya kita pergi ke bab kedua, iaitu peringkat kematian. Peringkat kematian terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama adalah kematian klinikal ataupun clinical death. Okey, kematian klinikal berlaku apabila jantung berhenti berdegup dan pernafasan terhenti. Mangsa tidak sedarkan diri serta tiada denyutan nadi, tetapi otak masih menerima baki oksigen dalam tempoh yang singkat. Ianya boleh dipulihkan pada CPR jika ia dilakukan dalam tempoh 4 ke 6 minit. Kematian klinikal adalah merupakan peringkat kritikal untuk tindakan CPR. Peringkat kematian yang kedua ialah kematian biologi ataupun biological death. Kematian biologi berlaku apabila sel-sel otak mengalami kerosakan kekal. Ia berlaku disebabkan kekurangan oksigen yang berpanjangan atau melebihi tempoh 6 minit. CPR pada masa ini tidak lagi berkesan. Kematian adalah kekal dan tidak boleh dipulihkan. Biasanya berlaku selepas 6 minit tanpa CPR. Seterusnya kita pergi ke bab ketiga, iaitu kitaran mandiri. Kitaran mandiri terbahagi kepada 5. Yang pertama ialah prevention of arrest, iaitu pencegahan henti jantung. Pencegahan henti jantung ini berfungsi sebagai untuk mengenal pasti faktor risiko seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan gaya hidup yang tidak sihat, seperti mengamalkan langkah pencegahan awal seperti pemeriksaan kesihatan dan keselamatan persekitaran. Ia bertujuan mengurangkan risiko dalam berlakunya henti jantung secara mengejut. Yang kedua adalah yearly CPR, iaitu CPR awal. CPR dilakukan segera apabila mangsa mengalami henti jantung atau pernafasan. Ia membantu mengekalkan peredaran darah dan bekalan oksigen ke otak. CPR awal meningkatkan peluang kelangsungan hidup mangsa. Dan yang seterusnya adalah yang ketiga, yearly defibrillation, iaitu defibrilasi awal. Penggunaan AED, iaitu Automated External Defibrillator, secepat mungkin. Ia membantu memulihkan irama jantung normal. Setiap minit kelewatan defibrilasi akan mengurangkan peluang hidup mangsa. Yang keempat adalah yearly ACLS, iaitu Advanced Cardiac Life Support.
rawatan lanjutan oleh petugas perubatan terlatih seperti doktor ataupun jururawat dari hospital. Ia melibatkan ubat-ubatan, pengurusan saluran dan pemantauan jantung serta pernafasan. Ia dilakukan selepas CPR dan defibrilasi awal. Yang terakhir adalah post-cardiac care, iaitu penjagaan selepas henti jantung. Penjagaan rapi di hospital selepas mangsa diselamatkan. Ia bertujuan menstabilkan keadaan mangsa dan mencegah komplikasi. Ia juga fokus kepada pemulihan keadaan mangsa dan mencegah komplikasi yang teruk. Fokusnya kepada pemulihan fungsi otak dan jantung. Protokol CPR terbahagi kepada 6 bahagian. Yang pertama adalah D, danger. Yang kedua adalah R, respond. Yang ketiga adalah A, iaitu airway, saluran pernafasan. Yang keempat adalah B, breathing, pernafasan. Yang kelima adalah C, compression, iaitu tekanan dada, iaitu CPR, dan berlaku dalam 5 gitaran. Dan yang keenam adalah D, defibrillator. Ia disingkatkan sebagai DRABCD, iaitu 6 bahagian yang lengkap supaya CPR dilakukan dengan betul. Seterusnya saya akan menerangkan ke-6 bahagian protokol tersebut. Yang pertama adalah danger, iaitu dengan memastikan kawasan kejadian selamat dan berlaku di atas tanah rata untuk melakukan CPR yang berkesan. Seterusnya, elakkan sebarang risiko kepada penyelamat dan mangsa. Yang kedua, protokol adalah respons. Periksa tahap kesedaran mangsa dengan menepuk bahu mangsa dan panggil mangsa dengan kuat supaya mangsa sedar. Pastikan juga sama ada mangsa memberi tindak balas atau tidak. Seterusnya, jika mangsa tidak memberikan apa-apa respons, seterusnya kita lakukan airway, iaitu memastikan saluran pernafasan terbuka. Gunakan teknik head, tilt, chin lift ataupun jaw thrust untuk mangsa yang trauma. Keluarkan objek asing jika kelihatan di saluran airway. Yang keempat adalah breathing, iaitu pernafasan. Periksa pernafasan selama tidak melebihi 10 saat. Lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa. Jika tiada pernafasan normal, bersedia untuk melakukan CPR. Protokol yang kelima adalah circulation, iaitu CPR. Ialah dengan periksa denyutan nadi jika terlatih. Lakukan tekanan dada jika tiada nadi selama 30 tekanan dan 2 hembusan bersamaan dengan 1 gitaran. Yang terakhir adalah protokol defibrillator, iaitu gunakan AED secepat mungkin jika tersedia. Ikut arahan suara daripada AED dan teruskan CPR sehingga bantuan profesional perubatan tiba ke tempat kejadian. Seterusnya kita pergi ke bab kedudukan pemulihan. Ia digunakan apabila mangsa kembali bernafas normal tetapi masih tidak sedarkan diri. Ia juga bertujuan mengekalkan saluran pernafasan terbuka dan mengelakkan risiko tersedak muntah atau cecair. Yang seterusnya adalah mangsa diposisikan mengiring ke sisi, kepala condong ke belakang, mulut menghadap ke bawah, dan kita juga perlu memantau pernafasan secara berterusan. Akhir sekali, jangan guna kedudukan pemulihan ini jika disyaki kecederaan tulang belakang. Berikut adalah kriteria-kriteria yang melibatkan dewasa, kanak-kanak dan bayi. Mempunyai info sebagai umur, posisi tangan, kedudukan tekanan sama ada tengah dada ataupun bawah garisan dada. Seterusnya, kedalaman tekanan, kadar tekanan, nisbah CPR iaitu sama saja 30 tekanan berbalas 2 hembusan, AED dan bantuan nafas sama ada mulut ke mulut ataupun mulut ke hidung dan mulut untuk bayi. CPR yang dilakukan ke atas mangsa tidak akan lari daripada komplikasi-komplikasi iaitu seperti patah tulang rusuk atau tulang dada,
kecederaan paru-paru seperti pneumothorax, kecederaan organ dalaman, muntah atau aspirasi cecair, dan yang terakhir lebam dan kecederaan tisu lembut. Komplikasi boleh berlaku tetapi CPR tetap perlu dilakukan kerana menyelamatkan nyawa adalah keutamaan. Dalam mengusahakan protokol CPR, ada kalanya berlaku kegagalan CPR seperti CPR dilakukan terlalu lambat, teknik CPR tidak betul, mangsa telah memasuki kematian biologi iaitu lebih tempoh daripada 6 minit dan tiada defibrilasi awal apabila diperlukan iaitu AED, dan kecederaan atau penyakit mangsa terlalu kritikal. Apabila berlakunya CPR, kita perlu tahu bila tepat waktunya untuk berhenti melakukan CPR, iaitu apabila mangsa kembali bernafas normal atau menunjukkan tanda-tanda hidup, bantuan perubatan profesional telah ambil alih, penyelamat terlalu letih ataupun tidak mampu untuk meneruskan CPR, keadaan tidak selamat untuk penyelamat seperti di atas air, dan yang terakhir adalah arahan rasmi yang diberikan oleh pihak berkuasa perubatan. Seterusnya, kepada siapa CPR tidak boleh dilakukan? Yang pertama, apabila mangsa masih sedar dan bernafas normal, mangsa menunjukkan tanda-tanda kematian jelas seperti kekakuan mayat, lebam mayat dan kecederaan maut teruk, contohnya kepala hancur. Mangsa telah disahkan kematian biologi. Keadaan kejadian tidak selamat untuk menyelamat. CPR telah dihentikan secara rasmi oleh pihak perubatan profesional dan pemegang rantai ataupun gelang DNAR yang dipegang oleh mangsa. Kesimpulannya, CPR merupakan tindakan kecemasan kritikal bantuan awal untuk mangsa henti jantung ataupun pernafasan. Tindakan awal pantas dan betul dapat meningkatkan peluang kelangsungan hidup. Pengetahuan tentang protokol DRABCD, khitar mandiri dan keselamatan teknik CPR yang betul amat penting sebagai seorang pegawai kadet SISPA ataupun Angkatan Pertahanan Awam APM. CPR perlu dilakukan mengikut garis panduan keselamatan dan prosedur standard. Setiap anggota SISPA atau APM bertanggungjawab menguasai kemahiran CPR sebagai usaha menyelamatkan nyawa. Terima kasih. Itu sahaja daripada pembentangan saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.